menyediakan bekalan ubat. Saya pula akan membantu menyediakan bekalan makanan. Bagus. Saya suka kamu berdua. Saya putuskan kami serang mereka besok pagi. Baik, Tuan. Saya akan sediakan semua peralatan. Perjuangan bapak kau tidak akan sia-sia. Kau lihat sendiri. Bapak kau sanggup ke hadapan hanya semata-mata untuk melihat kau dan sanak saudara kau selamat. Pak Rejab, tak payah lagi nak cakap pasal ni. Lepas. Nah, cakap boleh sembarang. Sebab tak kena dengan batang hidung sendiri. Perjuangan ada pelbagai cara. Ini cara aku. Ini pilihan aku. Korang tu hanya cepisan penjajah. Pengkhianat. Kais pagi makan pagi. Kais petang belum tentu lagi. Korang nak kebebasan? Nanti komunis keluar dari hutan ni, akan ranapkan kampung ni. Korang semua buta, tak nampak. Komunis tu betul. Komunis tu betul. Ya Allah! Pian! Jangan! Serang! Tangkap dia! Dah kasih ke pohon! Sudah. Kijang. Kijang. 3 tahun dahulu, Jepun menduduki tanah Melayu. Rakyat dicanang dan digula-gulakan dengan Asia untuk orang Asia. Pada waktu itu, aku mengimpikan satu negara yang aman dan sentosa. Namun setelah Jepun memerintah sekian lama, tanah Melayu berubah menjadi neraka. Kini Jepun tiada lagi. Buat sekian kali, rakyat perlu bersatu hati, menamatkan kebuluran dan kemiskinan di zaman tipu daya anarsi komunis. Aku melihat sendiri, kenalan aku terkorban. Berbeza bangsa, namun berjiwa murni, sanggup berkorban dan bersifat mulia. Revolusi dan ideologi tidak ada lagi membawa apa-apa makna buat aku, baik Inggeris, Jepun maupun komunis. Yang terkorban adalah kita. Yang tergadai juga nampaknya kita. Jalan keamanan sungguh berliku, penuh dengan onak dan duri. Bukan kaya yang kami cari, tapi menuntut bangkit Ibu Pertiwi. Pulangnya, hak kami peribumi.